Berita baik untuk semua penyimpan emas. Emas tidak dikenakan cukai SST bermula 1 Julai 2025. Kerajaan telah menetapkan kadar baru cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Bagi beberapa kategori barang dan perkhidmatan barangan, keperluan asas tidak akan dikenakan cukai. Contohnya, tepung, sardin dalam tin, gula, garam, minyak masak, susu dan sebagainya. Makanan import akan dinaikkan sebanyak 5%. Contohnya, king crab, salmon, cendawan truffle dan strawberry. Manakala apple dan oren alhamdulillah tidak dikenakan sebarang cukai. Cukai perkhidmatan akan dikenakan ke atas 6 kategori perkhidmatan baru, iaitu sewaan ataupun pajakan, pembinaan kewangan, kesihatan swasta, pendidikan swasta dan juga kecantikan. Dan berita baik untuk semua penyimpan emas, kerajaan telah bersetuju untuk pembelian emas tidak akan dikenakan cukai SST. Ini sebab jongkong emas dan barang kemas sering dianggap sebagai alat pelaburan atau simpanan jangka masa panjang. Dari segi budaya, emas memainkan peranan penting. Sebab itu, ia sering dijadikan hadiah ketika peristiwa-peristiwa yang istimewa sebagai hadiah kelahiran, perkahwinan dan sebagainya. Jadi, bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas, boleh terus saja klik link di bio Fad untuk daftar akaun emas Public Gold secara percuma dan boleh terus saja mulakan simpanan emas serendah RM100 saja dalam akaun emas Public Gold. Tak perlu risau dah, emas tidak dikenakan SST. Semoga bermanfaat.